malam harga emas turun, waktu yang baik beli ke? Ya, betul. Tapi adakah kita boleh beli harga semalam? Sedih kan Cik Merlin? Cik Merlin semalam 611, pagi petang dia jadi 618 1 gram. Dapat semalam 620. Sekarang pagi ni 630. Soalannya, adakah kalau saya cakap saya nak beli harga 611, boleh tak? Tak boleh. It's impossible. Sebab benda tu dah berlaku. Biarlah berlaku. Dia dah tak boleh nak buat apa-apa. Sejarah tak akan patah balik. Kalau katakan nak tunggu, takut-takut dia naik lebih laju daripada dia nak turun. Emas memang macam tu. Jadi kita jangan buang masa tunggu. Kita selamatkan duit kita. Kalau memang kita menyimpan sikit-sikit, contohnya kita ada 200, kita ada 500. Kalau kita tak beli emas, kita beli apa? Kita tak beli emas, kita pergi membeli belah benda lain. Last emas pun tak ada, kita punya barang pun merepek-repek beli, duit pun tak simpan. Jadi sekarang ni selamatkan duit. Duit ada 100, simpan dalam akaun emas. Duit ada 200, simpan dalam bentuk emas. Duit ada 500, simpan dalam bentuk emas. Sebab duit ni susah nak dapat, susah nak cari. Penat cari. Tahu-tahu habis kat kedai Eco, tahu-tahu habis dekat Pavilion, tahu-tahu habis dekat Mid Valley. Habis duit senang sangat. Tapi bila nak menyimpan, kita berkira-kira. Menyimpan ni tabiat. Menyimpan ni tabiat. Okay? So Berlin, dah tak boleh beli harga semalam, walaupun harga semalam cantik. So hari ni adalah harga yang terbaik untuk awak. Saya tak kira dah harga semalam ke, harga hari ni ke, saya hidup pada waktu present. Kalau hari ni, kita beli hari ni. Even saya sendiri, selang beberapa hari saya beli emas. Bukan sebab kaya, sebab setiap kali saya nak pergi mall, saya menginsafi diri. Menginsafi diri. Daripada saya pergi mall kejap lagi, tengok wayang, habis RM100, beli popcorn, beli nugget, beli tiket wayang. Daripada saya pergi sekejap lagi pagi ni, tak ada plan nak beli baju dekat pagi ni. Tiba-tiba keluar, satu paper bag, habis RM300, swipe kat kredit. Saya tak nak dah. So, apa yang saya buat? Belum saya pergi buat dosa-dosa tu, saya pergi top up emas saya. Saya pergi top up 24 hari bulan, 19 hari bulan. Saya top up lagi 19 hari bulan. 2 kali. Pagi top up, petang top up. Supaya saya tak membeli belah baju raya banyak sangat. So, saya top up lagi 15 hari bulan. Hijau top up. Merah keluarkan fizikal. Hijau top up. Ada sikit ni. 0.2 gram pun jadi emas. 0.2 gram ni berapa? Kita tekan tengok dia punya resit. 0.2 gram pun jadi emas. Tak percaya kan? Bukan kena ada ribu-ribu. Nampak tak resit saya? RM155. Harga emas ketika itu, pada tarikh ni, bulan 3, 2 hari bulan 3. Harga emas berapa? 700 ni. 738. Tapi saya tak ada 700. Saya ada 155 ni. Ada 155, saya bayar 155, saya dapat 0.2 gram. Nampak tak? Waktu bila ni? Bulan 3. 2 hari bulan 3. 700. Tak ada duit 700. It's okay. It's alright. Simpanlah 100 tengah. Simpanlah RM100. Simpanlah RM300. Nak cakapnya public gold ni baik. Dia bagi kita menyimpan ikut bajet. Simpan emas. Kalau kat luar sana nak beli seketul, kena beli dengan bawa ribu-ribu. Tapi dekat public gold, RM100 jadi emas. Kumpul. Dah besar, keluarkan emas fizikal. Dah besar, kita keluarkan emas fizikal kan. Mana ke emas fizikal saya? Dah besar, kita kumpul. Kita keluarkan emas fizikal yang pelbagai bentuk. Nak keluarkan 1 gram, inilah emas ketupat. Nak keluarkan yang besar-besar, kita ada gold bar, kita ada dinar. Kita ada gold bar, kita ada dinar. Boleh keluarkan dinar, boleh keluarkan gold bar. Nak kumpul sampai 50 gram? Boleh. Tak ada bajet RM60,000, tak ada bajet RM50,000. Boleh. Kumpul lah 1 bulan 1 gram, 1 bulan 1 gram. Boleh gitu kan? So, isi beg biru, saya bantu.